Inilah dosa yang banyak terjadi pada anak muda zaman sekarang. Musim TikTok ni, hari-hari habis orang Melayu hilang sifat malu. Bini orang Islam berjoget dalam TikTok. Budak perempuan berjoget dalam rumah. Kat belakang nampak sidai baju-baju dalam dan lain-lain. Ni tahun 2025. Dah tak joget dah dalam rumah dah. 5 orang, 7 orang, 10 orang anak dara. Di khalayak ramai berjoget. Atas jalan, depan traffic light, depan hospital, depan pasar malam. Dah tak ada rasa malu pun. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada imam. Dia malu ni hasil daripada iman. Aliman uryan walibasut taqwa wazinatul hayah. Iman itu telanjang. Pakaiannya adalah takwa, aksesori bagi imam itu adalah segan dengan orang. Sekarang ni tak ada rasa segan dah. Nak suruh orang tengok ramai-ramai. Semua ni menempah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita buat video untuk upload dalam YouTube, TikTok dan sebagainya, kalau kandungannya tu halal pada agama, pada syariat, silakan. Hukumnya harus sahaja. Tapi kalau kandungan konten tersebut mengandungi perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang membawa kepada dosa, semua orang tengok, semua orang dapat dosa. Kalau ramai orang tengok, makin banyaklah dosa yang kita akan dapat. Jadi, elakkan daripada buat perkara-perkara ni. Sebab apa? Benda ni boleh merugikan kita, tak menguntungkan kita sedikit pun. Jauhi benda ni. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafar.